Assalamualaikum guys, dan hari ini saya akan bermain Free Fire ni. Ini kali pertama saya record Free Fire. Dan hari ini saya nak, korang dah tahu lah, Diamond pun dah siap kat situ. Hari ini saya nak big bundle legendary or lose yourself in the maze of your own mind. Ya. Jadi tanpa nak buang masa kita spin terus, or lose yourself in the harap-harap cukup lah untuk dapatkan ni. Stay lucid or lose yourself in the maze of your own mind. Bitter cold gave me the power to seize inner visions. Stay lucid or lose yourself. Stay lucid. Stay lucid or lose yourself in the maze of your own mind. Kerja bagus. Yes sir, yes sir, yes sir, yes. Okay guys, so korang dah tengok saya dah spin bundle legendary dan skydive. Dan hari ni saya akan mereview dia, bundle ni. Bukan bundle, kita nak tengok bundle dia. Kita ikut bundle je lah. Jadi ini dia. Sekejap. Dia pun ada bawa loop changer kat. Gila. Pasal ada posture, animasi medkit, jump over one, window. Ada yang lompat dari kat tayar tu. Lepas tu dapat bag, dapat ni loot box ni free. Ni skydive kita akan review hari ni. Ni itu je lah yang kita dapat. Ni pun sama kita dapat Baba Bowie. cantik ke lah. Jadi tanpa buang masa, let's go kita review dekat BR rank. Jadi tanpa buang masa, kita akan main di Battle Royale. Kita tak main kat BR rank dulu lah sebab sekarang ni line slow sikit. Let's go. Okay guys, ini dia skydive kita, Battle Royale bertempur dengan gaya. Ini dia aura. Kita akan turun di Katulistiwa. Ni tengok, dia punya tu ada teleport pas tema nightmare gitu.
Oh, hitam. Turun. Weh, itu macam relax kat sini. Di tengah terbaring-baring. Pasal tak pusing. Bukan terpusing lah. Dia macam kiri kanan. Tu. Kita sampai katulistiwa, kita cuba dive. Ui, ini macam turun dekat PUBG. Ui, ini dia punya parachute. Dia punya ada aura-aura, dia punya kuasa salji nightmare gitu. Okay, so kita akan mereview animasi dan bundle dia sekali. Dekat sini kalau kita lompat, tengok, nampak ada animasi, bukan animasi, ada efek. Nampak. So kat sini ada tayar yang kita lompat. Tu sak wheel tu lompat lagi. Biasa ini bundle legendary paling bagus sekali. Lepas kita ni mati kau. Macam-macam lagi. So ini guys, nak mereview susah-susah pula ni. Okay ni guys, jadi ini adalah bentuk dari lompat jendela ni. Ui, ada efek tapi biasa sikit lah. Ini adalah medkit dia. Gila, dia punya efek lama gak. Ni sebenarnya kalau medkit yang kedua sekejap je dia punya efek, tapi sekarang ni saya dah main waktu dia dah fix efek tu, jadi tak ada apa lagi yang kurang lah. Saya akan tunjuk yang sebelum di fix animasi medkit tu. Ni dia. Itu. Oh ya, kita lupa look changer dia. Yang biru dulu. Apa? Dia ada, dia punya design badan dia ada tanduk rusa, muka dia, telinga pun nampak. Okay, rambut dia macam tu, sebelakang macam ni. Pakai baju. Punya muka. Okay, kita tengok yang merah pula. Wah, ini favourite aku ni. Dia ada baju, muka dia lebih kurang sama, warna merah rambut dia. Baju dia pendek je. Ya. Mana dapat ada purple ni? Oh, Kairos. Aku tak tahu. So pada ni. So kita sambil tu, ni pun ada rusa kat sini. So kita barbar ke clock tower. Pick lah, pick senang sikit. Okay, let's go. Ni. Wih, dia turun balik. Ini makan dia. Kau macam-macam dengan aku macam-macam balik. Mati kau. Macam-macam duduk situ dah kenapa? Mati mu. Merah damage-nya. Masih biasa-biasa lah kat sini. Shotgun 2 hantar lah. Gimana? Oh, tu. Nope. Maju. Tu dia. Hey. Aduh. Hello there. Aduh. Bangkit. Tak apa, kita dapat revive. Okey, kita dapat. Sabar. Kita boleh boya. Matimu kau. Aduh, mati kan. Tak perasan pula ada orang kat sini. Okay guys, so korang dah nampak macam mana efek dari Evo bundle terbaru ni. Efek dia boleh tahan daripada yang basic. Cuma yang ni lah yang kurang sebab dia hampir sama.
Yang ni pun cantik. Tapi dia menang dari efek lah kalau nak lawan dari semua Evo bundle kat sini. So sampai di situ saja video saya pada hari ini. Jangan lupa like, subscribe dan bye bye. Jumpa lagi di video akan datang. Saya akan review skin-skin kalau boleh. Kalau boleh saya review skin-skin lain ataupun record FF lagi. So bye bye.